tengok. Nanti aku buat review betul-betul lah Moses. Sebenarnya aku tak nak tengok lain dia. Aku sebenarnya tertanya-tanya ni je. Oh, lain merah tu. Nanti kalau kat Ikan aku tanpa stiker. Ini dah ada kan. Ini aku nak tengok sebenarnya. Tapi aku tanya lain merah tu ada ke tak? Lain merah tu ada ke tak? Oh, kalau ni belakang dia bulat. Yang bagusnya dia tak ada ni kalau bulat. Kau berpusing. Jadi sebenarnya dia tak tahu ini pun tak apa kan. Stopper je tu. Dia ada penutup skru dia ni. Dia kena ni. Dia ada kecil ni. Ini nak kena tekan ni. Jadi dia masukkan tak kuat. Tahu. Cap untuk tu. Tapi benda ni untuk maintenance saja. Kalau dia rosak kau boleh ganti. Ya, ketatkan sikit je. Dekat ni pun ada. Tapi dia pakai warna apa? Tali silver. Wah. Ni tu boleh pusing kan, tahu kan? Mana? Sentak sampai habis baru boleh pusing. Sentak sampai habis. Sampai habis tak masuk ke dalam ke habis. Kau masukkan habis? Habis baru boleh twist. Oh, mantap. Ini aku akan buat dalam ni nanti. Baru boleh Aku akan twist. buat dalam konten. Ini yang orang putih bising tu masa ni tu. Pasal nak buat storage susah. Ya. Kena twist. Tapi jangan aku tak mikir dah benda tu, aku nak baca. Tengok. Kau bagi mesin apa pun jadi. Ini tengok ha. Oh ya Allah, ni aku tunggu lama sampai cancel beli balik. Tak lah. Walaupun aku punya suara tak sampai, suruh tukar dia punya apa? Charging port. Charging port. Ini yang tanya lah, aku memang tak pakai kan. Jatuh. Ini assemble juga. Aku nak tengok bersembunyi. Nanti kau. Ini nanti kau. Balik. Rugi dah siapa tak beli. Yang ni ditunggu-tunggu Kuil apa? Kuil kecil. Nanti nak masuk balik ni, aku nak buat unboxing. Aku yang ni bagi makan ni. Dah siap setting kan tadi kata. Sampai dah siap setting. Padahal dia pun nak buat ni. Dia pun nak buat konsen kan. Oh, bila kau dah ke depan baru dia ni. Ya, sampai sentak sampai habis baru dia boleh twist. Tengok lain ni nanya nampak macam bodoh tapi untuk orang rabun macam aku, Dia penting. benda dia penting. Alamak. Cap tadi tu aku cakap tu, tutup skru tu. Tu. Buat dia masuk tak kuat. Kena gam juga ni. Tidak dalam air lah bawah. Aku main sungai yang hilang. Ada juga. Memang kena gam. Sebab aku asal tu aku buka benda jatuh ni. Getah semua dah ada ke belum? Getah dalam skru. Pasti. Lepas ni minta benda ni yang besar sikit Sakit dengan Benda apa? ni. Oh, stripping. Sangat bagi, siut je. Lagi lebar 2 inci je. Dua-dua pakai ke tak? Dua-dua masuk kat coil. Kat coil. Kita dah biasa kena kan. Nanti core macam tu kan. Nanti kau aku tak pakai, aku band. Pasal apa? Tak coil macam ni, nanti core kan. Kalau mantikor ni pasal orang selalu claim terlampau power kan. Jadi kita pakai yang biasa pun boleh kalahkan. Macam mana? Ikut kawan tu nak jual. Dia punya nut belah sini. Dia nak masuk belah sini, tu macam mana nak pusing? Apa tak boleh pusing ni, elok je pasang. Karim boleh pasang, takkan Rahman tak boleh pasang. Tak kira aku pada sini pun boleh kan macam mana? Dia ni, dia punya track belah situ. Kan ada palang ni. Aku kecil. Kau salah ni terbalik ni. Tengok kau punya tu. Oh ya. Yeah. Aku sampai tak keruan tu tak. Tunggu lama sangat.
Tenang macam mana. Itu dia. Tapi aku boleh terima pasal tengah perang lah. Sekarang zaman dia orang nak survive macam mana melawan teknologi, melawan harga. Ya. Dengan China punya, China ada nak keluar lagi. Banyak sekarang ni saingan. Kalau ni waranti 3 tahun lah. Coil setahun kan? Ha? Coil setahun. Untuk yang kau coil aku bagi setahun ni. Yang takut lah, aku sebulan aku dah tukar. Aku memang gasak tu. Comel ada tuan. Itulah dia. Antara sebab aku nak beli tu je. Lain tak ada sangat. Controller ni kata apa? Hampir sama lah program pun. Macam tak apa-apa nak teruja sangat lah. Aku teruja dia punya design nota ni dah macam orang kata label-label apa? Label-label mahal gila punya mesin lah. Tapi harga rahmah. Itu rahmah je kita jual. Tak jual mahal-mahal. Ni peringatan juga ni. Jangan gila-gila sangat ketat kan. Tak Nanti masuk dia tu. punya, dia punya ni rosak. Dia punya plastik tu. Mesti tak nampak mata ni. Memang. Aku tengok dia pusing tak masuk thread ni. Mata aku dah teruk. Nampak tak? Longkang aku tak nampak. Tapi emas aku nampak. Yang tanya lah. Emas besar tak gigi pun aku nampak. Sial dia. Kau tengah rakam? Aku rakam lah ni. Ni, nampak ini antara benda yang orang akan tanya juga kenapa penting, tapi pada aku penting. Mana tu ya lah. Nah, Ada Azam tengok lah video ni. Mana nak on? tekan tu. 2126 12.4. Lampu? Lampu masuk setting tu. Alah, Setting ni, ya. setting. Apa tu? Balik, Ah. kitchen tu tempat lalu. Oh, nak test. Apa lagi? Pergi meeting. Ni tak ada setting apa-apa. Report hilang. Mana nak bagi dia default punya monitor dia? Sekarang ni dia tengah ni lampu punya kecerahan keluar. Okey.